Bila harga emas naik mendadak hari ini, ramai yang juga mencari emas-emas digital. Katanya senang, cepat dan boleh mula daripada phone sahaja. Itu petanda bagus sebenarnya. Sebab mereka dah faham fungsi emas. Sebab makin ramai yang dah sedar pentingnya emas ni untuk melindungi kekayaan. Tapi sebenarnya dalam banyak-banyak pilihan, emas fizikal adalah emas yang terbaik dan boleh capai matlamat sebenar kita alihkan simpanan kita ke dalam bentuk emas. Emas digital sebenarnya bukti pemilikan kita atas kertas saja. Ia bagus untuk pelbagaikan simpanan, tapi bila berlaku krisis ekonomi, akses digital terjejas, emas yang terbaik adalah emas yang fizikal. Sebab itulah saya nasihatkan untuk penyimpan emas di bawah pinggan saya, bila menabung dekat akaun Emasgap, keluarkan secara fizikal. Bila dunia tak menentu, yang paling tenang adalah siapa-siapa yang ada aset fizikal dekat tangan. Sebab emas fizikal ni tak perlukan sistem. Walaupun akaun Emasgap tu kita boleh menabung dekat akaun Emasgap dengan bajet serendah RM100 saja, tapi selepas cukup 1 gram ataupun 1 dinar, terus keluarkan fizikal dekat tangan. Jadi bila makin ramai yang dah sedar mula menabung emas, itu sebenarnya satu perkembangan yang positif. Tapi kita jangan harapkan emas tersebut hanya dalam akaun. Sebab itulah saya bagi tahu banyak kali, emas yang terbaik adalah emas fizikal. Sebab bila dunia berubah arah ekonomi tak menentu, emas fizikal tetap jadi raja yang sebenar untuk menjaga nilai kekayaan kita. Semoga manfaat. Teruskan follow saya.